Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, hari kedua kita di AKAP untuk kursus kepimpinan strategic planning. Alhamdulillah, hari ini kita akan sepanjang hari kita akan buat group discussion. Sebab apa? Sebab untuk esok kita ada presentation. Cuaca nice. So kita dah breakfast tadi pukul 7.30 sampai pukul 8. Kelas akan bermula pukul 9. Another 10 minutes more. Hari ni gerak kerja kumpulan adalah untuk finalize apakah strategic planning yang akan kita berikan kepada beberapa senario mengikut kumpulan. Dan saya yakin sebahagian daripada info-info, input-input yang kita buat dalam perbincangan ni nanti